mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Dalam sejarah bola sepak Malaysia yang penuh dengan jatuh bangun, hari ini muncul satu detik yang tidak akan dilupakan. Ini merupakan barisan kesebelasan utama Harimau Malaya yang paling kuat pernah dibentuk. Dengan sentuhan keramat Tunku Ismail Sultan Ibrahim, kini Malaysia tampil dengan satu skuad yang dipenuhi darah kacukan bertaraf dunia menjelang perlawanan penuh maruah menentang Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok. Sudah pasti barisan pemain ini telah menggegar seluruh tanah air. Ramai yang menyifatkannya sebagai line-up terbaik Harimau Malaya sepanjang zaman, bukan sahaja dari segi nama, malah dari segi kualiti teknikal, pengalaman antarabangsa dan juga fizikal pemain yang luar biasa. Ia bukan sekadar projek naturalisasi, tetapi satu strategi besar yang membina semula jati diri bola sepak Malaysia di pentas Asia. Sudah pasti barisan yang anda lihat ini merupakan barisan terhebat yang kita ada jika line-up ini digunakan untuk perlawanan menentang Vietnam esok. Sambil menerapkan formasi high pressing dan juga vertical play, Shihan Azmi wajib dipilih sebagai penjaga gol utama. Beliau mempunyai corak permainan konsisten dan tenang, antara penjaga gol tempatan terbaik ketika ini. Untuk pertahanan kanan, Dion Cools mampu beraksi baik di situ kerana dia adalah pemain yang berpengalaman serta stabil. Di tengah pula kita gandingkan John Irazabal bersama-sama Facundo Garces kerana mereka ini sangat agresif dan kuat fizikal, mahir overlapping dan mempunyai ketenangan serta disiplin ala Eropah. Untuk pertahanan kiri, Palmeiro boleh diberi peluang. Dia mempunyai corak permainan bermobiliti tinggi, rajin menyerang dan juga bertahan. Di bahagian tengah, kita gandingkan Hector Hevel dan juga Endrick Dos Santos. Endrick merupakan pemain yang bijak mengawal tempo permainan, manakala Hector Hevel pula kreatif, mampu mencipta peluang dari ruang sempit. Apa yang lebih menarik ketika ini adalah posisi di bahagian serangan. Bahagian serangan kita nampak lebih promising untuk perlawanan malam esok. Emmanuel Machuca mempunyai dribbling yang berbisa, laju dan lincah serta teknikal. Rodrigo Holgado pula mempunyai penyudah yang sejati, instinct di dalam kotak penalti yang luar biasa. Joao Figueiredo pula pemain yang pantas, bijak membaca ruang serta bijak membuat keputusan cepat. Arif Aiman tidak ketinggalan, dia mampu memberikan kualiti berbeza saat di atas padang dan dia sangat membantu Holgado nanti. Apa yang membezakan barisan ini dengan skuad-skuad Harimau Malaya terdahulu ialah fizikal bertaraf Eropah. Pemain seperti Garces, Joao Figueiredo dan Holgado mempunyai fizikal yang mantap, memberi kelebihan dalam duel udara dan pertarungan fizikal. Teknikal tinggi yang dimiliki oleh Hector Hevel dan Palmeiro dengan keupayaan teknikal setanding pemain Eredivisie dan Juha Segunda Division. Pemahaman taktikal moden juga memainkan peranan besar. Kesemua pemain warisan ini sudah terdedah kepada bola sepak taktikal tahap tinggi. Mereka boleh bermain dalam high pressing system, positional play dan transisi pantas. Ia sesuatu yang sangat diperlukan dalam bola sepak moden. Gabungan DNA tempatan dan juga antarabangsa mampu mencipta keseimbangan budaya bola sepak tempatan. Perlawanan menentang Vietnam bukan sekadar perlawanan biasa. Ia adalah medan mengembalikan maruah Harimau Malaya selepas hampir 11 tahun kita kempunan untuk mengalahkan Vietnam. Kini dengan kehadiran barisan pemain warisan yang penuh berprestij ini, tekanan tinggi bakal menanti. Namun inilah yang TMJ mahu, bukan takut kalah tapi takut tak mencuba. Vietnam pula bukan calang-calang lawan. Mereka masih memiliki pemain berpengalaman seperti Nguyen Quang Hai dan Do Hang Dong. Tetapi buat kali pertama dalam sejarah moden, Malaysia kini dilihat lebih kuat di atas kertas. Ia satu perkara yang jarang berlaku sejak sedekat lalu. Media sosial kini dibanjiri dengan kata-kata penghargaan buat TMJ. Ramai juga berkongsi kenangan saat skuad terbaik Malaysia adalah pada tahun 2010, tetapi menyatakan bahawa line-up kali ini jauh lebih lengkap dari segala segi. Terima kasih Tunku Ismail dan terima kasih barisan pemain. 10 Jun ini, malam esok, Stadium Nasional Bukit Jalil bakal menyaksikan sejarah Malaysia bangkit semula jika berjaya mengalahkan Vietnam.
Dengan segala apa yang kita miliki setakat ini, jelas bahawa line-up ini merupakan line-up terkuat pernah dimiliki. Good luck Harimau Malaya. Marilah kita sama-sama berdoa agar skuad kebangsaan meraih keputusan positif malam esok.